Nampak kejam lah dia ni duk kepok ikan bandaran tu. Pasal apa dia buat macam tu? Dia buat tu bukan suka-suka. Ni adalah proses hapuskan ikan bandaran. Ikan ni ialah ikan invasif yang rosakkan ekosistem sungai dan tasik. Ikan bandaran ni dia agresif, cepat membiak dan hidup dia lama. Bila dia ada dalam satu sungai tu, lama-lama ikan tempatan boleh lenyap pasal kalah bersaing makanan dan ruang dalam sungai tu. Sebab tu banyak tempat kat dunia ni, ikan ni mereka tangkap dan hapus secara besar-besaran, bukan lepas-lepas balik. Kalau lepas balik, dia boleh hidup semula. Selain mereka patahkan ikan tu, ada juga yang tanam dalam tanah atau bakar hidup-hidup. Semata-mata nak pastikan ikan ni betul-betul mati. Mereka buat semua tu sebenarnya untuk lindung keseimbangan alam. Nampak kejam, tapi sebenarnya demi selamatkan ekosistem air. Macam mana? Aquarium siapa ada ikan benaran ni? Ngaku cepat. Haha, sila komen.